Yang berlangsung pada hari ini menjadi pemakin semangat dan zakir kepada semua warga Makam Pedang akan bergerak. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المشاورة bertukar-tukar pendapat dan menimbangkan buah fikiran tenaga dan jadi mengikut peraturan masyarakat perlu melantik 90 setiap tahun beginilah kita akan mesyuarat PABG di mana dimaklumkan dan kalau belum ada sebenarnya adalah salah pengalaman saya atau musik kita. Terima kasih juga kepada pengetua. Terima kasih juga kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaulani binti Muhammad Fatul Hisham. Saya ingin menyebut Tuan Muhammad Zaidi. Tuan, apakah harapan Tuan setelah menjadi WDP PIBG yang baru? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada semua yang memberi sokongan kepada saya untuk memberi tanggungjawab sebagai YDP bagi sesi 2006-2007 yang baru. Dan insya-Allah harapan saya sama senyap dengan harapan pihak sekolah lah, mengikut visi dan misi sekolah lah, di mana akan melahirkan pelajar-pelajar yang tuntas. InsyaAllah itu kita punya harapan kita lah. Saya akan ikut yang mana yang baik kita akan teruskan, yang mana yang perlu penambahbaikan kita akan rancang dan rangka untuk penambahbaikan. Saya waris pada dua pelajar di sini, iaitu Nordina Safia tingkatan 5 dan juga Nordayana Umairah tingkatan 3. Puan, pada pendapat Puan, bagaimanakah cara waris untuk meningkatkan prestasi pelajar di sekolah? Bagi pendapat saya sebagai waris, segala aktiviti sekolah yang telah dirancang oleh pihak sekolah, anak-anak perlu ikut dengan sempurna dan ikut kerana dia akan memberikan berkesanan kepada setiap pelajar yang ada di sini. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.